Baik kelas. Tadi kita dah belajar tentang apa? Alam semesta. Okey. Untuk sekarang ni cikgu nak buat aktiviti. Aktiviti ni cikgu nak uji murid-murid cikgu. Murid-murid cikgu ni faham ke tak faham apa yang kita dah belajar tadi tu? Boleh? Boleh. Semangat? Semangat. Ya, macam lembang ni. Bangun semua, bangun. 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 Tanya kelas. Kembus. Tarik nafas. Kembus. Okey, kali ni tarik, kembus kuat-kuat. Tarik. Kembus. Okey, duduk. Segar cikgu? Segar. Okey, duduk. Duduk dalam keadaan bersedia. Okey. Okey. Baik, Sedia? Sedia. Okey. Aktiviti yang pertama. Tengok sini depan ni. Yang ni adalah pantun. Pantun berkenaan dengan Rama-rama. dan pantun dengan berkenaan dengan pencemaran alam sekitar. Okey, cikgu baca dulu Okey. Sungai mengalir deras di desa. Ikan berenang riang gembira. Apa jadi jika sungai tercemar? Siapakah yang akhirnya sengsara? Itu pantun kita. Ni jawapan dia. Cuba pilih nombor satu. Adakah tentang sungai tercemar, ataupun tentang ikan yang besar, ke tentang memancing sungai? Saya. Okey, Anika jawab. A. Tentang sungai tercemar. Tentang sungai tercemar. Tengok. Kita kunci jawapan Anika. Yeay. Betul. Tepuk tangan. Baguslah Anika ni. Okey, seterusnya cikgu nak panggil lah murid-murid cikgu ni datang depan. Murid cikgu nak buat celik santai. Macam seronok nak jawab soalan kan. Okey, siapa nak mula dulu? Saya, okey. Kita panggil Aisyah dulu. Kita sabar. Panggil Aisyah dulu datang depan. Okey, Aisyah. Okey, Aisyah cuba baca pantun tu dulu. Ke pasar membeli kelapa muda buat sampai. Bagaimana kita boleh membantu kurangkan sampah neraka jalan? Wah. Aisyah, cuba tekan kat sini yang mana jawapan yang betul. Pesan berniaga di pasar, Aisyah. Betul. Pandai Aisyah. Okey, Aisyah duduk. Okey, soalannya berikutnya. Ini nampak macam seronok sangat ni. Okey, Atika datang depan. Okey, Atika datang depan. Atika duduk di sana. Okey, Atika cuba pantun. Bagi sedap sikit. Lawan Aisyah. Kita mesti menang. Okey. Saya cuba cikgu. Okey, 1, 2, mula. Bunga cempaka di tepi taman, mekar berseri di sapa bayu. Apakah cara menjaga alam agar kekal hijau dan biru? Okey, Atika, cuba tekan. Mana satu jawapan betul? Hari kita belajar pasal alam sekitar. Ha. Jadi, Pandainya. Anak murid siapa ni? Cikgu Amin. Boleh duduk ke cikgu? Boleh duduk Atika. Atika boleh duduk. Boleh cikgu. Okey, kita dah jawab soalan. Kita dah uji apa yang kita belajar tadi tu. Okey, cikgu nak tanya, apa lagi pencemaran alam sekitar yang murid-murid cikgu tahu? Saya nak jawab. Okey, Pembakaran terbuka. pembakaran terbuka. Sebab apa terjadinya pembakaran terbuka? Bakar sampah. Bakar sampah di
Di rumah ataupun di tempat yang terbuka. Okey. Selain tu, cikgu saya belajar sains. Okey. Pencemaran bunyi. pencemaran bunyi. Sebab apa tu? Sebab ada lori, bawa lori bising. Macam mana bunyi? Cuba bunyi. Cuba bunyi. Wait. Orang repek-repek cikgu. Yang repek tu. Betul. Pencemaran bunyi kan cikgu? Betul, pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ni kalau jadi kita rasa terganggu, betul tak? Bising. Lagi tak boleh tidur cikgu. Afrika dengan tidur memang tak boleh pisah kan? Tak apa. Apa lagi cikgu? Pencemaran lagi. Pencemaran lagi. Pencemaran Flora dan fauna. Betul tak cikgu? Pencemaran flora dan fauna. Betul. Contohnya? Contohnya Aisyah. Penebangan hutan. Betul. Penebangan hutan secara berterusan ataupun secara haram. Yang orang bawa balak-balak. Betul. Macam kita tengok dekat jalan kan, bukit-bukit semua dah gondok, kosong dah tak ada. Ya, dah tak boleh pergi hiking cikgu. Betul, bahaya ya kalau pergi hiking, tambah-tambah kalau musim hujan jangan pergi panjang. Okey, nanti tanah runtuh. Okey. Baiklah. Wah, apa tu? Yang ini tadi kan semua dah tengok. Betul. Kan? Ini apa? Gelas apa? Gelas kita Semula. Ini gelas kita semula. Warna oranye Untuk anak cikgu lupa tadi. warna oranye untuk Kertas. plastik. Warna koko untuk Kaca. dan warna biru untuk Kertas. kertas. Okey. Cuba kita contoh untuk setiap gelas kaca ni. Cikgu nak minta setiap seorang bagi satu contoh untuk ketiga-tiga ni. Boleh? Okey. Afrika mula dulu. Lagi biru. Okey, warna biru kertas. Contoh sampah yang saya boleh contoh. Saya nak buat tisu cikgu. Tisu, betul. Betul. Lagi satu, apa tu? Lupa dah. Kaca. Kaca, contoh rumah gelas saya pecah. Gelas kecil. Gelas Betul. minum. Betul. Lepas tu saya masuk ke dalam warna biru coklat. Betul. Ada gelas. Pandai. Yang ketiga, kaca. Bukan. Plastik. Maaf cikgu. Tak apa. Okey, plastik. Botol katil tak nak botol plastik. Botol plastik. Botol betul. minuman. Ya, betul. Kita kemekan. Kita kemekan kan cikgu. Betul. Kita masukkan. Betul. Betul. Pandai ikan ni. Banyak cakap betul. Okey, Aisyah pula. Tengok ni. Sekarang tengok kan. Okey. Yang pertama warna biru. Kertas surat khabar. Betul, surat khabar. Sekarang ni ada lagi ke surat khabar? Ada saya baca tadi. Oh, ada lagi. Okey, seterusnya. Kaca. Botol sos kan tak cikgu? Oh, botol sos. Botol sos kan botol kaca. Kalau botol sos tu, botol plastik, kita masuk kat mana? Orange. Pandai. Okey, Aisyah duduk. Terima kasih. Nampaknya murid cikgu ni dah boleh, orang kata, dah boleh faham lah tentang pencemaran dalam sekitar, keburukan dia, apa kesan dia kepada kita kan. Lepas tu yang kita belajar tentang gelas-gelas kita semula ni, pun semua murid-murid cikgu dah faham. Kita kata Alhamdulillah. Semoga apa ilmu yang cikgu bagi ni, ingatlah sampai kedua, sampai besar. Sekarang ni masih lagi kan, sampai besar boleh ingat juga. Sebab kita hidup bermasyarakat. Bila kita buat benda baik, nanti kita dapat pahala. Itu Masuk syurga. kita masuk syurga. Buat baik dibalas
Baik. Buat jahat jangan. Sekali. Okey. Hai, nama saya Muhammad Kirami bin Awang Saad. Saya Nur Syairah Afika binti Hamzah. Dan saya Nur Aisyah binti Rusli. Kami dari kumpulan 3. 3. Membentakkan langkah 3. Langkah Sekian, terima kasih.